Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Aisyah Erina binti Haris. Dan saya Afrina Naznin. Kami membawakan liputan khas episod luar sekolah pertama Teams TV bagi tahun 2026. Kini kami berada di SK Teluk Menara bagi mengikuti perkemahan ujian kenaikan pangkat Sarjan Tunas Kadet Remaja Sekolah Daerah Kuala Terengganu tahun 2026 yang berlangsung bermula hari ini sehingga hari Sabtu. Setiap sekolah menghantar 2 peserta lelaki dan 2 peserta perempuan, termasuk kontingen dari SK Tengku Ampuan Mariam. Hari pertama perkemahan dimulakan dengan sesi pendaftaran peserta sebelum mereka dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Nama saya sekarang ialah salah seorang urusitia program. Boleh kongsikan objektif utama perkemahan ini diadakan? Baik, objektif utama program ini diadakan adalah untuk membuat ujian kenaikan pangkat bagi TKRS dan juga KRS, pasukan KRS sekolah, dan juga kita buat untuk pemilihan ke perkemahan KRS dan TKRS di peringkat negeri yang akan diadakan lagi 2 minggu. Antara aktiviti yang dijalankan sepanjang program ini? Okey, antara aktiviti yang kita jalankan adalah antaranya seperti ada sekarang pelajar buat, itu tali temali, ujian kawat kaki dan juga batu mula untuk kita uji bagi melengkapkan ujian kenaikan pangkat mereka. Terima kasih atas perkongsian tersebut. Pada sebelah petang dan malam, peserta menjalani beberapa aktiviti penilaian termasuk kawat kaki, bantu mula dan hafalan surah sebagai sebahagian daripada ujian kenaikan pangkat Sarjan TKRS. Kami juga mengucapkan selamat maju jaya kepada semua peserta yang menjalani ujian kenaikan pangkat Sarjan TKRS pada kali ini. Semoga para peserta berjaya memperoleh kenaikan pangkat dan terus menjadi anggota TKRS yang berdisiplin serta cemerlang. Saya Afrina Naznin. Dan saya Aisyah Erina. Kami dari Teams TV. Cerita kita bermula di sini.